Ini dia yang rendang babat ya. Rendang babat, rendang usus. Itu dia. Kalau ada nak order ya, rendang babat, rendang usus, boleh order. Itu dia. Biasa rendang ayam. Ya, rendang ayam, rendang daging. Alamatnya mana, Pak? Alamatnya Gombak aje. Nanti tengok di YouTube aja, komen di YouTube aja kalau nak. Rendang babat, rendang usus. Di bawah kan? Iya. Nanti komen aja, kita akan boleh interaksi, boleh bincang-bincang, boleh runding ya. Rendang babat, ya, rendang usus. Kelas cantik, mewah. Itu dia ya. Rendang babat kita dicampur dengan rendang usus. Ini jarang orang buat. Ini satu-satunya pertama ya. Tukang rendang, bakar rendang tidak pernah buat usus atau perut anduk ya, perut tuala. Buat rendang saya rasa tidak pernah. Ini yang pertama ini. Dan terakhir. Dan terakhir. Jadi kalau ada yang minat nanti rendang usus sama rendang tuala ya, boleh ode lah. Boleh komen di YouTube saya nanti, Anton Channel ya. Oke, memang mantap. Nak pesan boleh. 50 kilo ke atas. Ya kan? Boleh kita runding lah. Kalau 50 kilo ke atas itu kan untuk kenduri, untuk ada acara-acara pertemuan ya kan. Boleh order. Rendang ayam boleh, rendang daging boleh, rendang usus boleh. Sila ya. Memang mantap. Abang nak kawin tu? Kalau nak kawin pun boleh. Rendang nak kawin pun boleh buat. Boleh kita buat 3 macam ya. Rendang tuala, rendang usus, sama rendang ayam, rendang daging. Boleh order. Paling sikit 50 kilo lah. Jadi kalau 50 kilo tu kita sekali buat kerja ya, harga boleh dirunding. Boleh nanti komen-komen di YouTube saya ya. Boleh share kawan. Boleh share YouTube saya nanti ke grup-grup lain ya. Ni dah masak lah ni. Dah boleh dah diguna, dah boleh dimakan. Dah keluar minyak dia. Masak ini berapa Ini jam? dah masak dah. Ini lebih kurang 3 jam lebih dah masak. Ya. Jangan takut, kalau rasa dijamin ya. Rasa dijamin. Mantap. Bumbunya kami tak. Bumbu kita tak kedekut. Bumbu kita tak kedekut. Memang kita buat banyak-banyak bumbu dia. Tapi kalau resep bumbu kami tak kasih tahu. Ya, resep bumbu kita rahsia lah. Sebab ini benda kita meniaga, cari rezeki yang halal. Ya tak? Orang pandai buat kapal terbang, betul tak? Pandai buat jet, pandai buat kereta. Kita pandai buat rendang saja. Kalau pengen tahu resepnya, 4 mata lah di belakang. Itu dia. Ini memang sedap sih. Jarang tuan jumpa, jarang tuan ketemu rendang usus, rendang babat. Babat tu macam perut lembu tu, dia macam tuala lah, macam anduk ya. Kalau bahasa Malaysia kita ni tuala, macam tuala tu. Kalau bahasa seberang sana kat Indonesia, dia bahasa anduk nama dia. Anduk, tu dia. Tapi tak kisahlah, barang yang sama juga kan. Mari order. Mari order. Jangan malu-malu nak order. Ni tengah masak ni. Ni ada orang order sebenarnya cik. Untuk baca doa malam ini. Tapi dia dekat-dekat sini aja. Rendang daging, rendang perut ini dengan usus ya.
Oke tuan-tuan, semoga tuan-tuan berpuas hati rendang saya ini. Mudah-mudahan dapat tuan-tuan merasa beda. Biar tahu macam mana rendang usus, rendang babat ya. Itu dia. Ini semua perut lembu ya. Memang luar biasa lah. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari betul-betul hujan nih.